Assalamualaikum. Khabar semua sahabat. Mudah-mudahan sahabat saya walafiat ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Ariana. Saya nak sharekan resipi masak rendang ayam. Rendang ayam simple je ya. Ni bahan-bahannya. Bahagian blender semua ni. Bawang besar 4 biji. Serai 3 batang. Halia 2 inci. Kunyit 2 inci. Lengkuas 2 inci ya. Bawang merah kecil ni 4 biji. Bawang putih 5 biji, 4 sekawan, daun 5 purut dengan lada kering blender ya. Okey, ni daun kunyit, santan 1 kotak. Ni repah rendang Ni guna repah rendang Pak Ijaz sedap ni. Ni kerisi. Okey, simple je. Lepas masuklah gula, garam ya, perasa semua. Ayam ni 1 ekor lebih dah siap cuci, bersih apa semua. Bahagian tu kita blender bawang merah, bawang putih dengan halia, lengkuas, kunyit, serai. Kita blender ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita masuk 4 sekawan dulu ya. Ini kita masukkan bahannya blender penuh satu ni. Gunakan bawang besar lebih, bawang merah lebih sedap ya. Kita masak ni rasa manis kalau masukkan bawang lebih. Okey, sekarang kita boleh masuk lada kering blender. Lada kering blender ni saya masuk dalam 5 sudu ya. 5 sudu besar. Saya masukkan repahnya, repah rendang ya. Saya masuk 5 sudu ya. 5 sudu repah. Kita masukkan garam ya. Ni masukkan gula. Gula 1 sudu lebih. Masukkan penambah rasa sedikit ya. Tumis sampai hingga dia pecah minyak Tumisan dah pecah minyak, kita masuk ayam Lauk ayam dan sekali. Ayam ni 1 ekor lebih, ayam besar ya. Masuk di hati semua ya. Kita gaulkan, bagi dia sebati ayam dengan tumisan ya, dalam 5 minit ya. Bagi sebati dengan tumisan ni. Gaul ya. Kalau dah pecah minyak cantik ya, tambah ni. Kita boleh masuk ni ya. Saya masukkan daun. Masuklah apa-apa ya. Dia buang ni, dia punya korak ni. Masukkan kerisi ya. 1, 2, masuk 3 sudu ya. 3 sudu besar ni ha.
Gatal. Air satu kotak ni. Tak sangat kan kita air. Kotak je dah masuk air. Ni saya nak buat rendang ayam basah-basah ya. Tak nak kering sangat, macam basah-basah. Kita masak sedap sikit, ada kuah-kuah kan. Ni kita biar kat sini buka api slow je ya. Saya masukkan lada besar 3 biji ya. Kalau nak masuk ubi ketan dengan tomato boleh ya. Tomato ke ubi ketan. Ni daun kunyit ya. Untuk daun kunyit saya masukkan 2 helai. Rendang basah ya, rendang berkuah ni. Alhamdulillah. Kita keringkan kuah sikit lagi ya. Okay, sahabat semua, resipi simple je, resipi rendang ayam berkuah ya. Assalamualaikum sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Noryana. Okay, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.